Oh, banyak dah settle kerja. LC settle, A5 aja tempat settle. Okay. So hari ni saya nak unboxing satu benda. Cerita dia saya dah tak mau nak main dah benda ni. Tapi disebabkan Syami bagi idea. Syami kata idea ni mungkin bernas dan mungkin berhasil, dia kata. Dia kata jom kita cuba. So saya dengan tanpa berfikir secara waras waktu itu, saya pun mencuba. So tak tahu result macam mana, tapi kita cuba. Kita cuba tengoklah. Tiba-tiba Syami ni hantu. Asalnya yang Syami lebih ni hantu disebabkan player dynamic ada main Andrew. Yang patut saya ada buat video Andrew ada dynamic kan. Dia ada cerita pasal benda ni. So masa tu Syami ada hantu, dia mengajak. Dia mengajak, saya pun dah terpedaya, saya pun join sekali. Datang apa tu? Ni dia. Ni dia. Oh, lemang baru geng. Dan nak pergi bulan 5 ni, tak tahu lemang baru. Hui, ni paik apa ni? Paik Syami ada juga. Syami dengan saya beli lebih kurang sama. Sampai pun sama. Syami setup dia saya tak tahu, saya tak mau cerita. Kita tunggu nanti setup dia. Sebab motor dia masih di situ. Motor dia masih lagi nak buat lampu, buat apalah. Macam motor saya dengan kepala lah, kepala yang pecah mana Allah ni. Dah kepala pecah kan. Tak tahu nak pakai kepala tak pakai kepala kan. Adakah dia nak biar macam naked tu, saya tak tahu. Saya tunggu. Ataupun saya nak try kepala cicak jadi tak? Asal macam garang lagi. Nanti kita try tengok. Nantilah kita try. Mana boleh try. Tak payah. So ni lah dia. Pipe apa ni geng? Jom kita unboxing. Dah lama saya tak unboxing barang. Mari kita unboxing. Pipe ni tak mahal mana pun, tapi saya nak cuba. Okay, by the way, saya punya pipe on yang saya pakai dulu saya nak jual ya. Nanti dah ada orang tanya, tapi saya nak jual ya. Nak jual 200 ya. Nak beli je untuk painter. So kita unboxing dulu. Lama sniper shot. Gila. Pokok dia okey. Depan ni saya tak ukur apa. Tapi nampak macam okey kot. Okey. Kenapa saya masih lagi beli pipe on? Dulu ada pipe on dah kan? Berapa kena beli pipe on? Okey, yang ni yang saya dapat feedback, ni pipe brand SHM. Okey. Buat kena ketuk Tapi tak tahulah. Ni macam ada bengkok sikit sini tengok. Saya beli kat Shopee ni, bawah tu ada bengkok. Bawah kan? Anda buka pipe ada bengkok. Ada bengkok sikit ni. Adakah sebab packaging ke apa saya tak pasti. Syami boleh pada mana dia ni? Sak bangkok dah banyak. Permainan. Aku punya lah. Aku mesti tahu nama aku. So kami ada projek. Saya dengan Syami ada projek dengan pipe ni. So nanti apa tunggu? Projek apa saya nak tunggu? So kita tengok Syami unboxing pula. Okay. Pipe saya ada kemik sikit. Adakah memang kemik ni memang perlu kemik ni ataupun defect? Tapi tak saya kalau pipe on kita boleh repair. Kita boleh repair pipe on ni elok kan. Tak apa kita tengok. Mari kita tengok. Sekejap. Sebelum kita tengok, hampa tengok Syami unboxing tu. Macam biasa, time lapse sebab lambat. Okey. Lama. Okey Mi, ada kemik Mi? Tak ada. Mana kemik tak mana? Ni dah ni. Oh ni. Ni tepi ni. Ni. Tengok. Satu kemik tu. Tak ada kemik. So maksudnya aku ni defect. Ada defect tak? Kemik ni geng. Beritahu saya ada defect tak? Baik orang kemik. Aduh. Saya ni malas nak refund. Kalau refund lambat lagi nak tunggu. So macam mana sini? Boleh repair?
Pakai je. Pakai dulu. Ni kemik sikit ni. Ha. Ai, ada pipe on dah. Wah. Okey, pipe on saya yang lama tu saya nak jual. Kenapa saya memilih ni? Sebab saya ada projek sikit untuk motor ni. Lepas tu kalau abang tengok dia ada curve sini. Ha ni yang tak tahulah, ada yang ramai yang bagi tahu benda ni dia macam ada efek jugalah untuk power. Lepas tu dia punya ni pun saya dapat feedback okey. And then pipe ni pun dia berkata senang setting. Macam saya punya spek kosong-kosong. Okey, saya beli blok baru, piston baru, head baru. Kosong-kosong. Yang untuk Xiaomi dia dah piston 100. Okey. So ada projek sikit. Aku tak tahu pipe yang dia dah potong tu jadi apa aku tak tahu. Tapi inilah permainannya. Cuma kita punya plan nak tembak clear kan. Tembak clear dulu, buka tembak clear dulu. Ni kalau pasang tu jadi takut jadi hitam ni. Pipe ni. Nanti buka pipe ni kita tengok. Beza banyak dengan pipe ni. SHM antara yang ramai review okey. So kita try lah. Pipe on. Oh, Permainan apa yang buka tengok ongkong ada saya apa. Kita display clear. Okeylah. Sampai dengar bunyi tak? Tengok video esok lah. Video esok dengar bunyi. Video ni dah habis lah. Unboxing cukup lah. Video esok dengar bunyi. Video hari ni sampai dekat ni lah. Okay. Hampa tengok yang banyak, nanti kita payung bunyi. Sebelum projek bermula, kita payung bunyi pipe on SHM untuk Suzuki Panther 150. Tak payah sambung unboxing sama je. Cuma lagi tengok lagi. Mungkin saya record video untuk esok. Sama esok. Let's go.